Bersama saya pada kali ini dalam video pengenalan diri PMMB 1124 Literasi Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli bin Zaid. Saya merupakan pelajar ambilan Ogos 2025-2030. Saya merupakan pelajar daripada Jabatan Pengajian Melayu daripada unit Bahasa Melayu 3. Tahun ini saya berumur 19 tahun. Saya tinggal di Kampung Gong Merawang, Pemuda Marang, Terengganu. Saya merupakan anak yang kelima daripada 6 adik-beradik. Sebelum ini, saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Pada SPM yang lepas, saya telah mendapat keputusan 4.5A, 4B dan 2C. Jadi daripada kursus literasi bahasa ini, apa yang saya ingin belajar ataupun harapan saya adalah saya dapat meningkatkan lagi kefahaman ilmu tentang literasi bahasa ini. Jadi seperti yang kita tahu, literasi bahasa ini adalah keupayaan seseorang itu untuk memahami ataupun menggunakan bahasa secara berkesan, sama ada secara melalui mendengar, bertutur ataupun menulis. Jadi sebagai seorang bakal guru, kefahaman ilmu dalam literasi bahasa ini adalah sangat penting kerana dengan ilmu ini saya mungkin dapat aplikasikannya ketika menjadi seorang guru kelab untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah literasi bahasa. Jadi seperti yang kita tahu, murid-murid kini mempunyai masalah literasi bahasa kerana terpengaruh dengan media sosial seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Selain itu juga, saya harap dapat memperkukuhkan lagi kemahiran komunikasi saya. Sebagai seorang bakal guru, semestinya kemahiran komunikasi ini merupakan kemahiran yang sangat penting dalam urusan harian untuk melakukan kerja-kerja harian selain berkomunikasi dengan murid dan juga ibu bapa. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.